Tengok muka sikit. Alamak. Aku punya pula. Wah, double strike. Ya. Double strike. Hi guys, good morning. So macam biasa, hari ni aku pergi mancing. Hari ni aku dekat Sedeli. Sepatutnya trip kali ni kita boating, kita turun Tanjung Lompat. So hari ni dekat Sedeli kita bersama 5 player bersama dengan tekong urat merah ataupun Roy Sedeli. So kita tengoklah apa hasil dekat Sedeli ni. So hari ni player kita 5 orang termasuk aku, Abang Kerol. Hari ni dia join untuk trip Sedeli. Halim di antara orang yang akan menimba pengalaman dalam boating ni, Ajis, dan seorang lagi, Pokman. Ni korang jangan lupa subscribe dia punya YouTube channel. Nanti kita bagi dia punya channel dekat dia punya video. So kita dah nak on. Sekejap lagi kita tengoklah apa hasil dekat Sedeli ni. Okay guys, aku dah sampai dekat first spot. So sebelum aku mancing, jom kita review sikit tekong Roy Sedeli. Okay guys, inilah dia bot tekong Roy yang bersaiz 33x9, boleh memuatkan 5 hingga 10 orang dalam satu masa. So atas bot ni mempunyai cabin cockpit untuk pilot dan mempunyai GPS dan sonar. Tak lupa juga auto anchor, life jacket yang disediakan, tong ikan, tempat letak udang. Tak lupa juga road holder atas dan bawah. Yang paling best ada toilet guys. Cruising knot boleh mencapai 32 hingga 35 dan ini dia tekong Roy. Assalamualaikum, saya Roy, tekong Sedeli. Siapa berminat nak mancing area Sedeli, kontak saya, nombor di bawah. Okay guys, aku dah set up. So hari ni kita bawa udang hidup dengan sotong je. So kita tengoklah apa hasil first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita ke second spot ni. Kita tengoklah second spot ni apa hasil. Tekong first strike. Bunga. Puas hati, mantap. Tengok apa? Bunga lagi. Angkat sikit. Fish on. Yeah. Fish on. Yeah. Kalau yang ada pakai 60-20 tak makan ni, dia bukan besar pula. Stop. Strike bro. Abang Kerol pula. Sarang lah dia kata. Alamak, tengok sikit, cheers sikit. Mantap. Dia lagi. Kurang sikit saiz tu. Apa ni? Alamak, apa ni? Tambak. Nak sikit. Terus strike. Kau balik ke belakang sikit. Drag kuat sikit. Jangan jauh Ajis pula fish on. Tambak. Tengok sikit. Macam mana bang? Good size ke apa? Boleh lah, belajar-belajar. Alamak, orang Cina. Apollo mana bang? Okay guys, sekarang dekat third spot. Spot yang ketiga. So kita tengoklah apa hasil kat spot yang ketiga ni. Aku rasa ni satu momen yang best lah mancing kat Sedeli ni. Last aku pergi Sedeli tahun 2010. Lama lah, 2025 ni datang balik dekat Sedeli. So kita tengoklah apa hasil dekat third spot ni. Betul lah. Nak kena tekong jugalah buka tirai. Sikit. Macam ini view dia pun baik. Ya. Alamak. Apa cairkan drag? Tengok apa? Tak angkut, masuk ke apa? Kita sabar. Ajis pula. Mantap. Jangan sembat. Jangan sembat banyak kali. Layan dia.
Mantap. Drag ke tangan sikit. Drag ke tangan sikit. Layan. Tengok muka sikit. Alamak. Aku punya pula. Wah, double strike. Ya. Double strike. Triple strike. Wah. Layan. Mantap. Fish on. Gambar je. Wow. Oh, mantap siap kaci. Sok. Ada. Oh. Jap bro, ambil sikit. Oh, kaci. Oh, padu. Yang agak. Ya. Kaci, tak kacikan lah. Turun. Ambil gambar. Mantap. Gambar. Pasal sikit tak nampak. Okey. Padu lah geng. Tengok ikan. Fish on. Pump like man. Fish on guys. Oh. Jap bro. Simpan lu. Yes. Ya. Tak nampak ke? Mantap. Macam nak ke sana pula. Apakah itu? Sampai sauk. Sauk. Lagi sekali. Mantap. Macam-macam kolam lah. Alhamdulillah. Mantap. Tanya. Alhamdulillah. Mantap guys. Sekejap ni. Lagi sekali. 2 ekor. Kena lagi. Apa tu? Kerapu. Aja fish on jig. Kerapu. Mantap adik. Ni ringan ni tak boleh. Ya. Anjing. Mantap lah. Ini dia first time jig. Mantap. Oh, you punya Tanjung Puteri. Jengkong strike lagi. Sabun. Alamak. Dia on lagi. Tambah lagi. Kerapu. Jengkong strike lagi. Oh, mantap. Kali ni mantap. Ni nak mancing. Kong juara, kasi naik. Mantap. Nah. Mancing. Angkat oi. Mancing ketak ni. Sabar. Okay guys, sekarang pukul 3 update. Sekarang kita ke spot yang keempat. So kalau korang naik dengan Tekong Roy ni dekat Sedeli, banyak spot dia akan pergi. Memang orang kata adalah ketuk-ketuk dia. So nanti kalau kau nak tengok hasil kita orang, tunggu sampai ujung video. So kita tengoklah apa hasil dekat spot yang keempat ni. Let's go. Oh, Powerman Mission baru drop siap. Tengah sikit je. Aku pula. Oh, dia nak petang-petang lah. Oi, mantap ni. Terima kasih bang. Kerapu. Apa barang?
Salah. Fish on. Ya. Alamak, lekat pula. Bawa masuk. Aduh, sayang. Lagi sekali. Ya, dapat balik guys. Fish on. Terus nak masuk dalam reba Kerapu betul dah. Penuh mulut. Dia pula. Belum sempat lagi nak tunjuk ikan. Dia pula. Drag bang, drag. Kerapu ke ke? Kerapu. Oh, banyaklah kerapu. Lagi. Tekong pula. Belum sempat buka ikan. Macam ni boleh buat. Sebab dalam. Kat sikit Roy. Manis-manis. Mantap. Mantap. Ikut lah. Bawa tali. Lepaskan tali bang. Pakai tali. Lepaskan buka 10. Sedut lah. Okay, dia keluar balik guys. Macam tadi lah kena. Ni lambat ni memang tak ada maaf lah. Memang dia terus masuk je. Oh, slipper. Slipper Adidas. Jadilah. Strike lagi tekong. Fish on. Ya, sangkut. Oi, Pok Mel pula. Berdesing pula Pok Mel punya. Aduh. Mantap Pok Mel, mantap. Jangan paksa. Nilainya ni. Mantap Pok Mel. Apa ni? Lepas tak? Okey, mantap. Kanan. Pok Mel perform ah, petang-petang Pok Mel perform. Yeah. Keparu. Tak. Apa sah dia makan? Udang. Oh, dia punya denyut. Mantap. Kerapu semua sini Kerapu terus. Kerapu. Masing-masing kutip kerapu. Adik-adik Kerapu bosku. Dia je ni. Ada besar sikit ni daripada tadi ni. Oh ni saya kerapu. Mantap. Ni saiz. Tengok sikit. Jadi tak ada merah. Ada bang? Ada. Kerapu lagi. Tak tahun depan lah kalau kau nak booking. Update sekarang pukul 4 lebih. Nak pukul 5 lah. So ini adalah last spot kita. Tekong dia cakap dia nak belanja merah dekat last spot ni. Kita tengoklah macam mana kan. Let's go. Bot belum berhenti lagi. Badu. Kaki. Mega. Flashback. Mantap. Betul ni. Tekong fish on. Pakai 2 ekor yang umpan tadi? Yes. Baru dia nak makan. Mengaku merah. Naik juga. Mantap. Right. Merah. Di spot yang mungkin ini adalah spot yang terakhir. Mantap. Dia naik juga. Mantap. Okay guys, kita anda nak balik dah ni. Kalau kau perasan belakang tu angin barat dah nak masuk.
Okay guys, kita orang pun dah nak balik. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada Tekong Roy. So Tekong Roy, terima kasih. Terima kasih kepada player kita Ziz. Macam mana trip Sedeli dengan Tekong Roy hari ni? Best gila lah dengan cuaca yang sangat memberi kerjasama. Mantap. So jangan serik Tak serik langsung. Okay, Alim. So memang best gila. Dapat tarik gorgon tadi. Tak mabuk Alim Tak. Mantap. Pagi okey. Jangan serik Tak. Bom Mantap. Best. Okay Okey, tak ada hal. Okay Rul. Padu. So macam mana? Pengalaman yang mengujakan. Tekong apa? Urat merah. Paling mantap. Pengalaman ada tekong paling best. Okay, Dia kata mantap. panggil merah, merah dapat. So inilah hasil kita orang. So macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Titik Kumbang TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisi Kumbang, hey, hey, hey.